Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syamil Akif merupakan wartawan Perak TV pada hari ini. Pada hari ini saya ingin melaporkan Majlis Pelancaran Ihya Ramadan 1447 Hijrah samaan 2026 Masihi. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Banyak aktiviti yang akan dilaksanakan, termasuklah tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran, pertandingan kuat, zai cilik, tazkirah Ramadan dan ceramah nuzul Al-Quran. Dijemput semua rakan-rakan untuk menyertai semua aktiviti ini. Dan itu sahaja daripada saya. Selamat menunaikan ibadah puasa dan jumpa lagi.